teknik Zoraba. Okey. Yang pertama, langkah satu ni, L1 ni langkah satu. Huruf mudah. Contoh, susun. Walaupun sini tutup, ini terbuka, sini tutup, tapi semua kita boleh ajar. Semua kita boleh ajar. Jadi kita gunakan perkataan macam susun yang tak buang A. Jangan masukkan. Yang yang buang A jangan masukkan. Macam sampah tak boleh masuk. Kita kenakan yang mudah-mudah. Susun, mundur. Mundur. Maknanya perkataan-perkataan macam ni panjang tapi mudah. Okey. Bila kita perkenalkan yang langkah kedua, kita perkenalkan Zoraba. Langkah kedua kita perkenalkan Zoraba. Zoraba ni D-Z-O-U-W-R-A-V-E. Okey. Ini dinamakan Zoraba ni adalah huruf pemutus. Huruf pemutus. Maksudnya huruf pemutus ni lepas dia tak boleh sambung. Huruf jawi. Contoh. Okey, kita ambil balik susun. Susun. Perkataan disusun ni, kalau ada huruf di Zoraba ni kita pangkah. U, ada U, kita pangkah. U, ada U ni, kita pangkah. Dan satu lagi kita kena pangkah adalah huruf akhir. Apa-apa huruf akhir kita kena pangkah. Jadi yang tak pangkah kita buat sambung. Kita buat sambung. Ini tunjuk kata sambung. Okey. Kita dah nampak dah. Cuma langkah yang ketiga ialah kita nak kena perkenalkan huruf jawi. Huruf jawi ataupun padanan. Rumi. Padanan rumi. Jadi kalau tanda ni, maka kalau sin macam ni, kena padam. Okey, susun. Kita pangkah. Dan hak ni kita sambung. Kena sebut sambung. Maksud sambung, sin, S sebagai sin. Sin yang sambung macam ni. Kena ada lengan dia. Kena ada penyambung dia. Ini penyambung lah ni. Wow, sambung dengan apa? Dengan wow. Tapi wow, U ni tak ada sambung dengan S. Wow tak ada sambung dengan sin. Sin, tulis sin, sambung. Sambung dengan apa? Sambung dengan depannya wow. Tapi wow ni tak ada sambung dengan huruf N ataupun nun. Tapi nun ni pangkah. Pangkah adalah nun tunggal. Pangkah nun tunggal. Kalau pangkah ni nun tunggal. Jadi susun dah dapat dah jawapan dia.